Jawapan untuk Abang Din kita. Apa perbezaan Sitos dengan si Chris? Si Chris ni yang mana mengumpul data-data pinjaman korang sebelum ni dan juga rekod-rekod pembayaran korang balik. Bank boleh nampak berapa banyak permohonan pinjaman yang korang pernah buat. Sitos ni yang merekodkan korang punya pinjaman-pinjaman dan status pembayaran korang untuk pinjaman-pinjaman korang yang sedia ada. Contoh kalau kata korang ada pinjaman yang tak berbayar, atau korang kena panggilan mahkamah atas pinjaman korang yang tak berbayar tu, ataupun korang dah dideklarkan sebagai bankruptsi. Relax boleh. So kenapa pula kena ada si Chris, kena ada Sitos? Si Chris dia tak ada pun rekod-rekod macam korang tengok dekat Sitos tu yang ada credit score yang bank guna pakai untuk pinjaman korang. Tapi Sitos ada. So macam mana nak pastikan kedua-dua report ni cantik dan bersih? Simple. Korang bayar korang punya pinjaman tu tepat pada masa dengan amount yang cantik. Korang jangan terlampau banyak sangat buat permohonan pinjaman dalam waktu yang singkat. Semak korang punya laporan Sitos dan si Chris dari masa ke semasa. Pinjam macam bos, bayar macam pro, hidup macam sultan.